Hai, Assalamualaikum. Dah. Hari ni saya nak buat soalan ni. Soalan ni macam senang je, macam nak biasa je. So dia kata cari persamaan garis lurus. X per 4, Y per 3 sama dengan 1 kan. Kenapa besar sangat? Buat kecil je. X per 4, Y per 3 sama dengan 1. Lepas tu kita salingkan balik. X per 4 tambah Y per 3 sama dengan 1 melalui titik tengah. Titik tengah ni macam mana? Titik tengah ni macam rumus dia lain. Dia macam X1 tambah X2 bahagi 2. Tu kalau X. Kalau Y, Y1 tambah Y2 bahagi 2. So kita dah ada dah titik dia. Titik dia ni. So kita buat titik tengah dia kan. Sebelum tu kita kena selesaikan ni jadi kan dia kata garis lurus. Garis lurus mesti dia punya formula Y sama dengan MX dah C. So kita kena jadikan macam ni, kena jadikan macam ni. So macam mana? So kita darab silang kat sini. Darab silang. Macam maksudnya 3X tambah 4Y sama dengan 1. Lepas tu kita nak biarkan Y seorang kan. Sekejap ikut formula dah nak biarkan dia seorang. So 4Y sama dengan negatif 3X tambah 1. Jadi macam mana nak bagi Y tu seorang-seorang? Jadi bagi 4Y sama dengan negatif 3 per 4X tambah 1 per 4. Ni bahagi 4. Lepas tu kita boleh cari dah lah titik tengah yang guna titik A, B ni. So kita salin lah balik titik dia. A negatif 2, 3. B 6, 9. So kita tengok X dulu. Negatif 2 dengan 6. So buatlah. X dia negatif 2 tambah 6 bahagi 2. So kita akan dapat X dia 2. Lepas tu Y dia pula kita ambil ni 3 dengan 9. So 3 tambah 9 bahagi 2. So Y kita akan dapat 6. So titik dia adalah, titik tengah dia adalah 2, 6. Lepas tu kita kan dah ada titik kan. So kita boleh cari dia punya C dia. Sebab dia kata garis lurus dia selari. Maksudnya selari ni maksudnya M dia sama. Maksudnya negatif 3 per 4 juga. Negatif 3 per 4. So lepas tu kita masuk dalam Y sama dengan MX plus C ni. Kan? Lepas tu Y dia berapa? 6. M dia tadi negatif 3 per 4. X dia 2 tambah C. Lepas tu C kita dapat terbalik nanti. Jangan salah. C kita dapat 15 per 2. Lepas tu kita jadikanlah dia sebagai persamaan garis lurus. So Y sama dengan kecurian dia negatif 3 per 4X. C dia dah dapat kan. C dia yang ni. Ini. C dia dah dapat. So tambah 15 per 2. Itulah jawapan dia.